Kalau korang cari telefon gaming dengan skrin besar, ada shoulder trigger, 5G, lepas tu harga bawah RM1,500, Nubia dah lancarkan Nubia Neo 5 Max 5G. Phone ni tampil dengan skrin paling besar dalam siri Neo. Ia ada dengan skrin AMOLED 7.5 inci, resolusi 1.5K 120Hz, dikuasakan chip MediaTek Dimensity 7100. Lepas tu ada bateri besar 7000 mAh yang kata mampu tawarkan masa gaming sampai 13.4 jam secara berterusan. Ia juga sokong pengecasan 45W selain ada bypass charging. Macam biasa untuk phone Nubia Neo, Neo 5 Max baru ni pun ada shoulder trigger yang gunakan kadar persepilihan lebih pantas 990Hz dan kawasan butang 27% lebih besar dari Neo 5 biasa. Lepas tu ada juga ciri Neo Tab Esports Touch algorithm untuk kurangkan lag sentuhan skrin untuk game FPS. Selain itu, dia juga ada vapor chamber seluas 30,000 meter persegi, speaker stereo simetri dengan Dolby Atmos dan juga kalis percikan air dan debu IP64. Dari segi rekaan, telefon ni ada Eagle Eye design iaitu lampu RGB dynamic dekat belakang dan dilengkapi dengan Demi AI Copilot 2.0 iaitu peneman in-game yang boleh jadi gaming coach, chatbot gaming 24 jam untuk pertanyaan berkaitan game dan juga fungsi auto chat. Nubia Neo 5 Max 5G ni dijual pada harga RM1,399 untuk varian 8GB RAM dan juga 256GB storan. Tapi dari 17 Ogos sampai 16 September 2026, ada juga promosi pembelian awal jadikan harga hanya RM1,299 dan pembeli dapat percuma Nubia Cooler sementara stok masih ada. Terdapat juga varian storan 512GB tapi akan datang September nanti. Dengan harga RM1,299, adakah korang minat nak beli phone Nubia Neo 5 Max ni? Cuba komen kat bawah.